Terima kasih. Ini soalan perpaduan dengan Palestin. Menteri, mengenai advisory opinion ini, kita bangga dengan pendekatan Malaysia. Tetapi yang konkretnya, immediate-nya apa bantuan kerjasama dengan negara-negara dan badan-badan itu kita sokong dan perlu disegerakan. Tapi bantuan segera, adakah kita sudah bersedia untuk menghantar pasukan pengaman? Adakah kita sudah menyediakan suatu peruntukan khas untuk pembangunan Palestin? Bagaimana langkah konkret yang segera? Terima kasih. Kita ada perundingan bersama-sama dengan Jepun baru-baru ini di sidang kemuncak ASEAN. Kita telah putuskan melalui CPEC tentang plan untuk kita bina semula Gaza itu. Bahkan Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan 100 juta ringgit akan digunakan sebahagiannya, saya yakin, untuk kita membina semula Gaza. Tetapi kita tak dapat melakukan pembinaan semula Gaza ini, Datuk Speaker, selagi mana gencatan senjata tidak dilaksanakan sepenuhnya. Itu sebabnya dalam konteks ini kita mengalur-alurkan Pelan Damai Gaza yang dipelopori oleh Amerika Syarikat di Syam al-Sheikh di Mesir itu. Walaupun kita agak bimbang, sepatutnya plan itu lebih komprehensif, tetapi tidak menyebabkan soal hak penentuan nasib rakyat Palestin dan sebagainya. Tapi kita ke arah untuk melihat sebuah gencatan senjata dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dan dalam konteks ini, baru-baru ini Wisma Putra juga telah memanggil satu mesyuarat khas Yang Berhormat untuk berbincang dengan 9 NGO yang terlibat di bawah Ops Ihsan kita. Ops Ihsan adalah misi bantuan kemanusiaan yang diselia sendiri oleh Kementerian Luar. Kita telah berbincang cara macam mana kita menyalurkan lebih banyak kita punya bantuan. Cuma kekangan pada waktu ini, Datuk Speaker, sebagaimana saya sebut semalam, ialah tentang pintu masuk yang masih tak jelas. Ada katanya Rafah sudah dibuka. Kita senjata fasa pertama, ya, Rafah sudah dibuka. Dikatakan 5 hingga 600 truk dibenarkan, tapi di lapangan tidak begitu. Dan sehingga saat ini lebih kurang 60 ke 80 truk saya dibenarkan masuk. Dan kita juga punya kerjasama dengan kerajaan Jordan untuk kita menyalurkan lebih banyak kita punya bantuan. Tapi insyaAllah kita berharap Pelan Damai dapat dilaksanakan kerana gencatan senjata fasa kedua ini sedang diinisiat oleh mediating countries yang terlibat. Mudah-mudahan ianya menjadi kenyataan supaya kita dapat memberikan sumbangan kita lebih banyak kerana kita boleh mulakan proses membina semula Gaza ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Menteri.